So kita buat penutup betul-betul lah. So sampai Sebenarnya kita orang dah borak yang sebelum ni kan. Kita dah borak dah 2 jam. Aku rasa dah 3 jam kot sebelum ni. So sampai kat sini je lah episod ni. Kita tutup sebetulnya. So macam biasa, aku harap apa yang korang tengok kat sini, kalau ada kesilapan ke apa ke, korang boleh komen untuk kita betulkan dalam next episode lah. In case Betul. kalau ada apa-apa kesilapan ke, tersalah cakap ke. So kalau korang tak komen, kita tak tahu apa kesilapan kita. Betul dah. So apa yang tak betul tu daripada kami lah. Apa yang baik-baik tu semua daripada yang atas sana lah. So kita tutup. Oh macam tazkirah lah siang. Jangan ambil yang aku cakap tadi tu. Kau jangan ambil negatif. Tengok dalam sudut positif. Sebab kita bercakap ni based on apa yang kita tahu. Pengetahuan kita. Sebab pengetahuan kita ni limited. Tak semua benda kita tahu. Bukan. So kita cakap based on POV kita je betul. lah. So alright guys, Raklu, Papa Roger, jumpa lagi dalam next episode yang akan datang. Tenang Talk.